Soalan, cukup ke phone budget untuk gaya hidup student sekarang? Ini Vivo Y04. Harga dia tak sampai RM400 pun. Body dia slim, ringan, pegang lama pun masih selesa. Cuma glossy plastik ni licin sikit lah. Better pakai casing. Bateri 5500 mAh dia memang tahan. Setakat scroll TikTok, layan YouTube, setakat gaming biasa-biasa tu boleh lepas lebih sehari tanpa perlu risau cari charger. Untuk apps harian, social media, semua rasa smooth. Untuk harga macam ni memang rasa phone ni punching above its weight. Speaker dia kuat, ada 200% volume boost. Bunyi memang padulah juga untuk kelas phone budget macam ni kan. Setakat jatuh atas meja ataupun buka rata macam ni, tak ada hal lah. Kamera dia okey. Setakat untuk student memang okey sangat. Korang tengok sampel gambar ni. Yang penting lighting cukup, hasil gambar okey, tak ada masalah. Harga tak sampai RM400. Bateri tahan, body tough. Kalau student yang memang nak budget phone, saya rasa ni memang sangat berbaloi. Well, tak semua student perlukan phone harga RM5,000 kan? Apa pendapat korang? Komen di bawah.